والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا أبواب الرحمة، اللهم افتح علينا أبواب الخير، اللهم افتح علينا أبواب مغفرة وأبواب التوبة وأبواب الجنة. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفحم النبيين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير اليوم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم فحكنا في الدين وعلمنا تأويل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Sidang hadirin dan hadirat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Pertamanya marilah sama-sama untuk kita merafa'kan tanda kesyukuran kita kehadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat, kurniaan, pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua menjadi abdan syakura dan bukannya abdan kufura, hamba yang senantiasa bersyukur dan bukanlah hamba yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala salam dan salawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Marilah muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya mengajak diri saya dan diri hadirin dan hadirat sekalian, marilah sama-sama untuk kita beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita mati lagi tuan-tuan, dan janganlah kita menghabiskan kehidupan kita di atas dunia ini tuan-tuan, dan janganlah kita mati melainkan kita mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan amalan-amalan berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mudah-mudahan orang yang banyak selawat itu insya-Allah diberikan berkat, diberikan selamat dunia dan akhirat, diberikan syafaat fi yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, Al-Fadil, hadirin dan hadirat, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa halukum, apa khabar para jemaah sekalian? Alhamdulillahi nahnu bil khairi walhamdulillahi wa fi amanillah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, seperti mana yang telah diwawarkan pada malam tadi, alhamdulillah kita akan menyambut 1 Zulhijjah sebentar lagi, yakni pada waktu maghrib sebentar nanti insya-Allah. Jadi bermulalah 1 Zulhijjah dalam kehidupan kita pada tahun ini, alhamdulillah, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. 3 bulan ni tuan-tuan straight. Daripada Zulqa'dah bulan yang lepas 1 bulan, kemudian maghrib nanti kita akan masuk 1 Zulhijjah, straight sampai bulan Muharram tuan-tuan. 3 bulan ini dipanggil Ashharul Hurum. Kemudian ditambah lagi 1 bulan, yakni pada bulan Rajab. 2 bulan, 3 bulan yang akan datang hadirin dan hadirat. 4 bulan ini dipanggil Ashharul Hurum, bulan-bulan haram dalam Islam. Yang pertama, marilah saya memberi peringatan untuk diri saya dan diri hadirin dan hadirat sekalian. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan amalan-amalan pada bulan Ashharul Hurum. Straight 3 bulan ni tuan-tuan, Masya Allah, Subhanallah. Terutamanya pada besok hari, jatuhnya 1 Zulhijjah, hari Khamis. Alhamdulillah, sama-sama untuk kita memperbanyakkan amalan-amalan yakni yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama, berpuasa sunat sampai 9 Zulhijjah. Masya Allah, insya Allah. Marilah sama-sama kita niatkan dalam diri kita, besok kita puasa sunat, insya Allah. Boleh ya puasa sunat? Yang tak biasa, ibu-ibu biasa dia nak makan, ibu boleh puasa sunat besok ya, insya Allah. Niat 3. Pertama, niat qada boleh, yang mana kita tinggal puasa dulu, niat qada. Yang kedua, niat sunat hari Khamis, sebab esok jatuh hari Khamis, pahala besar tu. Kemudian yang ketiga, niat 1 Zulhijjah, kan? Sampai bila? Sampai 9 Zulhijjah, sampai hari Jumaat minggu depan. Start besok sampai Jumaat minggu depan kita berpuasa sunat, insya Allah. Hari Sabtu jangan puasa. Sabtu depan tak boleh puasa, berdosa. Sebab 10 Zulhijjah hari raya makan. Hari Tasyrik boleh puasa tak? Hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah boleh puasa ke tidak? Tak boleh, haram hukum dia. Orang suruh makan, dia nak puasa pula. Kan? Sampai hari Selasa 9 hari bulan 6, jangan puasa. Buat korban ya. Yang mana masuk bagian korban malam ni last tuan-tuan. Sebelum maghrib ni tuan-tuan nak pergi gunting rambut, pergi botak tu pergi botakkan terus siap-siap. Kan? Sebab bermulanya 1 Zulhijjah maghrib nanti makruh orang yang masuk korban dia menggunting rambut, dia memotong rambut, potong kuku kan. Ni sekejap lagi ni balik pergi kedai gunting rambut siap-siap, pergi potong kuku siap-siap, cukur siap-siap, semua sekali kan. Makruh. Sampai bila? Sampai hari raya ke? Bukan. Sampai hari yang mana lembu tuan-tuan disembelihkan. Contoh, kalau lembu tuan-tuan dikorbankan pada hari Tasyrik yang pertama, yakni hari Ahad. So hari Ahad lepas sembelih baru tuan-tuan boleh gunting rambut lagi. Kan? Bukan sampai solat raya, tapi sampai lembu yang tuan-tuan masuk bahagian tersebut disembelihkan, atau kambing korban disembelihkan. Ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita sama-sama doa kepada Allah agar korban tuan-tuan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa simpan saya sikit lagi. Kan? Sudah sedekah ke orang ramai, alhamdulillah, insya-Allah. Jangan lupa fakir miskin ya. Jangan lupa tuan-tuan ya. Pada muka surat yang ke-71 insya-Allah kita nak sambung lagi kuliah kita, membicarakan tentang fasal yang membicarakan tentang bab yang kedua, sangat loba di atas berkata-kata. Alhamdulillah kita dah bahaskan pada minggu lepas. Hari ini ikutkan hari ini kuliah Ustaz Hidir sebab beliau tak dapat hadir, beliau ada urusan lagi pagi ni, jadi saya gantikan beliau, dan insya-Allah minggu depan sama ada saya atau beliau, insya-Allah tuan-tuan ya.
Muka surat 71 insya-Allah membicarakan tentang kebinasaan lidah. Hari ini kita nak belajar satu lagi pesanan atau satu lagi tazkirah, peringatan untuk diri saya dan diri tuan-tuan hadirin dan hadirat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Bertepatan kita pada bulan haram ni tuan-tuan, marilah sama-sama kita banyakkan amal ibadat, terutamanya kata alim ulama, kata Nabi SAW, maka sesetengah daripada kebinasaan lidah. Lidah ni kan antara anggota yang banyak sangat dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab banyak berbicara, banyak mengeluarkan kata, kan? Macam telinga banyak menerima. Banyak terima apa? Maklumat, banyak terima khabar, banyak terima fitnah, banyak terima benda yang tak elok, banyak terima mengata orang. Telinga tu dosa telinga. Kan? Dosa telinga, dosa mata, tengok benda tak elok. Kan? Terima, semua terima. Tapi mulut dia tak terima tuan-tuan. Mulut dia mengeluarkan. Mulut dia mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Dosa kita. Kan? Dosa fitnah, dosa mengata ke orang, dosa apa lagi? Semua dosa-dosa ni melibatkan mulut. Sebab itu di hari kiamat Allah tutup mulut ni tuan-tuan. Allah tutup dah mulut. Dah banyak cakap dekat dunia dulu, kan? Al yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ui, semua hafal tuan-tuan. Semua hafiz ni. Semua hafizah dalam masjid ni, masya-Allah tabarakallah. Sebab apa? Selalu baca, kan? Cuba kalau surah Al-Baqarah kita selalu baca, boleh hafal tak? Boleh. Itulah Quran. Setiap kali kita baca dapat pahala. Setiap kali kita tengok dapat pahala. Setiap kali kita baca dapat pahala. Hafal dapat pahala. Ingat dapat pahala. Masya Allah. Selagi mana Quran kita ingat dalam fikiran kita ni, hati kita, dapat pahala tuan-tuan. Maka bacalah Quran. Ni lagi-lagi bulan haram ni tuan-tuan, banyakkan mengaji Al-Quran. Satu hari kalau boleh satu juzuk tuan-tuan. Niat dalam hati. Ustaz banyak memang banyak sebab tak pernah buat. Betul tak? Memang banyak sebab tak pernah buat. Cuba biasa buat satu hari satu juzuk. Masya Allah, kita boleh buat tuan-tuan. 22 muka surat je. Satu juzuk 20 muka surat. Zuhur, subuh ni habis ni kan buat 4 muka surat. Zuhur kan 4 muka surat. Sampai isyak 20 muka surat. Habis satu hari satu juzuk. Kan? Kalau kita main handphone, main tengok TikTok, satu hari 2 jam. Satu hari 1 jam tengok TikTok. 1 jam tu saya, kalau kita baca Quran boleh dapat 3 juzuk tuan-tuan. 1 juzuk lebih, 2 juzuk kita boleh baca Quran. Kan? Pahala yang besar. Yang ini yang pertama kata ulama, berdusta, menipu. Mulut kita mengeluarkan perkataan yang menipu, yang berdusta, kan? Mengeluarkan perkataan yang tidak elok, berdusta, kan? Kalau tegur kepada perkara mungkar, itu wajib. Wajib tegur. Nampak kemaksiatan depan mata, kena wajib tegur, tak boleh diam diri. Kan? Nampak orang buat satu kesalahan, wajib tegur. Jangan pula kita berdiam diri. Kan? Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati', ni Nabi kata apa? Fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhafu iman. Barang siapa yang lihat kemungkaran depan mata dia, falyughayyiru biyadihi, tegur dengan tangannya. Nabi suruh tu hadis arba'in Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kan, yang kita dengar baru ni majlis sama hadis arba'in 40, kan. Man ra'a minkum munkar, barang siapa melihat kemungkaran wajib tegur, falyughayyiru biyadihi, dengan tangan dia. Tangannya apa? Kuasa. Nah, ada kuasa, kan. Sebagai ahli keluarga, ibu dan ayah ada kuasa untuk tegur anak, kan. Jangan pula mak ayah takut dengan anak.
Jangan. Kita sebagai ibu dan ayah bertanggungjawab menjaga ahli keluarga. Hukum ni wajib. Nampak anak tak tutup aurat, tegur mak ayah. Mak ayah tegur anak, bukan tegur mak ayah tu. Mak ayah tegur anak. Wajib. Nampak anak tak semayang, wajib tegur. Nampak anak apa ni naik motor dengan lelaki dengan perempuan bukan murid, tegur. Jangan dibiarkan. Hari ini berlaku keruntut akhlak sosial remaja sebab mak ayah minta maaf ya. Mak ayah tak tegur anak-anak. Kan? Jangan lepaskan tanggungjawab mak ayah kepada guru semata-mata. Kan? Lepaskan pada guru. Lalah guru kena condemn. Kan? Lalah guru yang kan mak ayah terang. Allah. Hari ini minta maaf ibu ayah. Saya sebagai guru juga, kita semua sebagai guru juga. Hari ini apa berlaku? Mak ayah serang guru banyak. Dulu mana ada? Dulu kalau anak kita salah, kita balik rumah, mak ayah bantai kita lagi. Betul tak? Hari ini mak ayah serang ibu, serang guru kat sekolah. Masya Allah, subhanallah. Betul lah kata Nabi dalam hadis kedua Arba'in, Nabi sebut apa? Ibu melahirkan tuan-tuan dia di hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Wahai Rasulullah, ceritakan kepada aku tentang hari kiamat. Lalu Nabi pun cerita antara alamatul sughra wa alamatul kubra. Di antara alamat-alamat kecil kiamat apa? Pertama, ibu melahirkan tuan dia. Anak menjadi bos. Anak menjadi pemberi arahan, bukan lagi mak ayah yang beri arahan, tuan-tuan. Sebab itu hari ini ramai yang tak solat. Kan? Kita pergi sekolah-sekolah, saya masuk ceramah sekolah-sekolah. Siapa tak solat subuh hari ini? Ramai yang angkat tangan. Yang solat ada 10 orang, 20 orang daripada 1000 orang. Allah. Ya, habis tuan-tuan. Nak jadi apa? Lepas tu minta kejayaan dapat 8A, 9A SPM. Kan? Minta mak ayah doa nak SPM berjaya. Tapi semayang tak nak. Berlaku hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat. Allah kata apa dalam juzuk 28 surah At-Tahrim muka surat belati ayat tengah tu? Apa Allah kata? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Tengok. Quran ni subhanallah. Masya Allah, Quran ni tuan-tuan, Allah gunakan perkataan yang indah. Allah tegur pada orang beriman. Sebab tu Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah tak sebut ya ayyuhan nas, tak sebut. Tapi Allah sebut wahai orang beriman. Perintah berselawat, beriman ke manusia? Beriman. Ya ayyuhallazina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi. Allah gunakan orang beriman. Sebab antara ciri-ciri orang beriman adalah dia banyakkan selawat atas Nabi SAW. Antara ciri yang kedua dalam Quran, antara ciri orang beriman apa dia? Ku anfusakum, jaga diri kau. Allah suruh kita jaga diri kita dulu. Wa anfusakum, dan ahli keluarga kau. Dan anak-anak kau. Jaga tuan-tuan dekat dunia ni, jaga anak kita, jaga ahli keluarga kita. Sebab mereka ni lah yang nak doakan kita suatu hari nanti, kan? Kalau tak berikan pendidikan agama, tak berikan pendidikan Islam, takut hancur tuan-tuan, kan? Sebab doa anak yang soleh dan solehah ke atas ibu dan ayah dia itu takkan putus tuan-tuan muslimin dan muslimat. Dan kita kena ingat Allah kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang mana tidak ada memberi manfaat. Malun, harta-harta kalian yang kalian cari dekat dunia dulu tak akan memberi manfaat. Wal banun, dan anak pinak kamu, keturunan kamu, anak-anak kamu tidak memberi manfaat di hari akhirat, kecuali lah illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat membawa hati yang sejahtera, salim, qalbun salim, kan? Sebab tu kat dunia ni tuan-tuan, Nabi pesan, man ra'a minkum munkar, nampak kejahatan depan mata kena tegur, bukan sudut diam.
kan? Akhirnya jadi luas, akhirnya dosa jadi besar sebab tak dicegah daripada awal, tak dicegah daripada awal. Sebab tu kita sebagai guru marah pelajar-pelajar yang tak buat kerja rumah, yang datang lambat. Itu satu bentuk kan pelanggaran disiplin, pelanggaran sekolah kan. Jadi sebagai mak ayah kita juga memainkan peranan di sekolah. Guru-guru jaga anak-anak tuan-tuan hanya 6 jam 7 jam. Setuju? Daripada pukul 7.30 pagi sampai 12.30 tengah hari, pukul 1 tengah hari. Daripada pukul 1 kembali pada besoknya pukul 7. Tuan-tuan, siapa jaga anak kita? Di kita lah, mak ayah. Jadi proses mana yang memberi pendedahan paling lama, pendedahan ruang lingkup bersama yang paling lama? Ibu dan ayah. Kan? Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sama-sama ya kita mendidik anak-anak kita, masya-Allah. Sama-sama kita jadikan mereka orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat. Yang kedua, mengumpat. Dosa mengumpat ni apa? Menabur fitnah. Umpat orang. Dia tak tahu cerita, dia dengar daripada orang lain. Dia dengar pada orang lain. Ini bahaya dosa fitnah ni, dosa mengumpat. Kau tahu, mula tu bila dengar perkataan kau tahu, tu habis. Itu apa? Mula tu dia mula nak membawang. Membawang. Kau tahu, mula dah tu. Kenapa? Aku nampak. Betul kau nampak? Tak, orang cerita kat aku. Itu tak boleh. Kita ni suka now dengar cerita orang, tuan-tuan. Suka. Masyarakat kita hari ni runtuh, rosak, punah rana sebab apa? Cakap orang. Kau tahu, mula aku tak tahu kan, aku dengar cerita lah. Ni aku dengar. Tak payah, jangan dengar. Takut ada dua, kata Nabi, penipu dan takut jadi mungkin benar mungkin tidak. Jadi lebih baik apa? Kita elakkan. Ya ayyuhallazina amanu iza jaa fasikum binaba'in fatabayyanu. Tabayyun. Hari ini masyarakat kita dah habis konsep tabayyun dalam Islam. Habis. Ma makna tabayyun? Siasat. Nah, Allah itu Al-Quran tu. Allah suruh fasikun jaa fasikun binaba'in fatabayyanu. Siasat. Jangan dengar cakap orang, takut salah, nanti timbul fitnah. Bila timbul fitnah, wala fitnatu asyaddu minal qatl. Dosa fitnah ni tuan-tuan lebih besar daripada membunuh. Lebih besar. Sebab kalau bunuh, wa na'udzubillah, contoh kita bunuh, mati seorang lah. Tapi fitnah ni dia boleh mematikan ummah. Dia boleh mematikan masyarakat kita hari ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang berlaku? Hidup dalam penipuan, dengar cakap orang, padahal tak betul. Padahal tak betul pun dia dengar. Tapi sebabkan dia percaya kat orang, dia percaya dekat orang yang cerita kat dia, sebab tu siasat. Hati-hati tuan-tuan. Disebabkan dosa mulut ni, fitnah ni habis. Kan ada satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, yang isterinya difitnah. Betul tak? Pernah dengar tak hadis tu? Siapa isterinya kena fitnah? Sayyidatina terror ibu-ibu. Sayyidina apa ayah-ayah? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Balik nanti bukan suruh tidur tau. Buat kerja rumah. Ada kerja rumah, dah besar, dah tua-tua pun ada kerja rumah, tuan-tuan. Ya, minggu depan kita cek sama-sama. Cari hadis ifki. Hadis al-ifki. Al-ifki. I-F-K-I. Ifki. Hadisul ifki. Adapun dalam bahasa Arabnya, bahasa Jawi, ifki, alif fa kaf. Hadis ifki. Tu cerita pasal Sayyidatina Aisyah kena fitnah. Kan? Dikata apa? Sayyidat isteri Nabi ni, wa na'udzubillah, isteri Nabi ni berzina dengan seorang sahabat Nabi yang lain. Masya-Allah, tabarakallah, subhanallah, wa na'udzubillah. Kan?
yang mana Nabi berhenti kat satu wadi tempat untuk berehat. Kemudian orang yang pegang tandu, yang naik tandu tu Sayyidah Aisyah ni orangnya kecil, dia tak perasan. Sayyidah Aisyah tak ada. Sayyidah Aisyah tengah qada hajat, tengah buang air macam tu, qada kan, di jalan. Lalu tinggal seorang-seorang Sayyidah Aisyah dekat padang pasir. Datang seorang sahabat Nabi kan, seorang sahabat Nabi berhenti kat situ, dia nampak Sayyidah Aisyah, dia bawa Sayyidah Aisyah balik, tapi naik unta yang berbeza lah. Nanti mulut orang dah kata Nabi, isteri Nabi buat perkara tak senonoh, wa na'udzubillah. Nabi marah kan? Balik nak tahu cerita lebih kan, balik baca. Kalau saya bagi je nanti tak ada kerja rumah kan, balik baca kisah hadithul ifki kan. Tengok hampir 1 bulan tuan-tuan Nabi marah pada isterinya, hampir kan, dengan para sahabat, sebabkan fitnah. Ni bahaya, mengumpat kan, berdusta. Dan yang ketiga, muslimin dan muslimat, berbantah-bantah dan memuji dan melawak. Berbantah-bantah ni suka gaduh, suka menegakkan pendapat masing-masing. Dia nak menang je kerja dia. Contoh macam tu, dia berbantah-bantah, berhujah, berbantah-bantah. Dan yang keempat, memuji. Ni tak boleh. Muji orang boleh, tapi jangan berlebih-lebihan kan? Sebab puji-pujian itu milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan pujian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah, milik kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puji orang. Sebab itu bila orang puji, dua kata ulama. Orang puji kita, kau ni baik hati, ya Allah, tak ada dah. Jangan cakap macam tu. Bila orang puji kita macam tu, cakap subhanallah, ini Allah yang beri. Macam tu cakap. Ataupun kau ni handsome lah, kau ni cantik lah, kau ni orang yang baik hati lah, dekat Serkam ni, dekat Kampung Pulai ni, kau lah paling baik. Dia tak tahu orang tu paling jahat kan. Jadi bila orang puji tuan-tuan, cakap inni akhafullah, aku takut dengan Allah, aku takut dengan Allah. Sebab orang puji ni seperti kata ulama apa? Bila orang puji kita tuan-tuan, kata ulama, seperti 10 orang melepaskan anak panah pada kita, menuju pada kita. Sebab takut puji-pujian itu menjadikan diri kita sombong kan, menjadikan diri kita ni takabur kan, menjadi orang yang takabur dan takut ada hasad dengki kat orang. Hasad ni apa? Tak boleh tengok orang lain lebih daripada kita. Satu. Kedua, bila orang puji tuan-tuan, takut diri kita riak, takabur kan, merendah-rendahkan orang lain. Tu tak boleh tuan-tuan ya. Kita dapat puji-pujian. Takabur apa? Takut kita pula memperkecilkan orang lain. Itu 3 dosa besar. Antaranya hasad, riak, takabur. 3 ni akan ada dalam diri kita bila orang puji kita, akhirnya kita jadi sombong, kita jadi hasad dengki kat orang, kemudian jadi takabur dengan orang lain. Dan melawak. Melawak apa? Lawak. Dia suka berseluruh, boleh. Apakah hukum melawak tuan-tuan? Memberi berseluruh, melawak, harus, boleh. Nabi pun suka melawak, berseluruh. Nabi pun suka buat orang lain gembira dengan kata-kata dia. Tapi jangan berlebih-lebihan. Melawak ni tak boleh berlebih-lebihan. Sebab kata Nabi apa? Bila melawak berlebih-lebihan ni, takut hati jadi gelap kan? Sebab tu hati kita ni, dia kena ada 2, kena ada gembira dan kena ada sedih kan? Dia mesti ada pasal sedih. Sedih bila mana? Sedih melihat siksaan, mendengar tentang khabar neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati mesti sedih tuan-tuan, mesti takut dengan Allah, mesti takut. Dia tak boleh lawak gembira je, akhirnya hati kita kosong kan? Hati kita dia suka je kan, hati jadi hitam tuan-tuan. Bila hati jadi hitam tuan-tuan, muslimin dan muslimat, habis lah. Suka buat lawak, habis. Takut hati jadi hitam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Boleh tak kita melawak? Boleh, harus. 3.
Pertama, hukumnya harus, boleh. Yang kedua, menggembirakan orang dengan perkataan kita, boleh. Gembirakan hati orang. Yang ketiga, bukan lawak ataupun perkataan yang tak elok. Yang tak elok. Tak boleh kita melawak dengan perkara yang tidak elok. Itu hukum dia. Adapun berdusta, yakni mengkhabarkan, muka surat 72, mengkhabarkan akan sesuatu, akan menyalahi barang dan orang yang lain. Berdusta, berdusta makna hukumnya berdosa. Menyalahi orang lain, selalu menipu orang, selalu bercakap perkara yang tidak benar, selalu membicarakan hal-hal yang fasik, orang-orang yang fasik, orang yang munafik, itu tidak boleh. Seperti mana firman Allah dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Ni dosa orang yang suka berdusta, dosa orang yang suka menipu, dosa orang yang suka menyalahi barang ke atas orang lain, dosa hasad dengki, dosa orang yang melakukan maksiat pada Allah. Allah kata apa tuan-tuan? Fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Surah Ali Imran. Allah akan melaknat kita, maka menjadikan kita di bawah ataupun dilaknat oleh Allah alal kazibin. Kazib ni siapa? Orang yang berdusta. Apa hukumannya? Allah akan laknat tuan-tuan. Allah akan laknat orang yang suka berdusta. Apatah lagi berdusta kepada Allah, berdusta kepada Nabi SAW, suka mengeluarkan perkataan penipu. Dan bersabda Nabi SAW, hadis ni panjang tuan-tuan, kita akan ambil satu atau dua sahaja intipati isi penting daripada hadis ini, yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain, yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani. Ma makna Asy-Syaikhan? Dua orang syekh, dua orang syekh. Syaikhani, syaikhan salah satu orang syekh, kalau dua orang syaikhani, syaikhan dua orang syekh. Siapa ibu ayah? Dua orang perawi hadis yang paling masyhur siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syaikhani maksud dua orang syekh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaikhan ni maksudnya diriwayatkan oleh dua orang. Siapa? Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Imam Muslim. Ni dua orang ni maknanya hadis sahih. Hadis sahih. Kitab apa sahih mereka? Kitab Sahihain. Kitab Sahihain, dua hadis yang sahih. Sebab apa? Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, syaikhan, dua orang perawi hadis yang sahih. Siapa? Imam Bukhari wal Imam Muslim. Mereka ni seorang tok guru. Imam Bukhari ni guru, Imam Muslim ni anak murid dia. Dan akhirnya mereka jadi imam yang syaikhan, imam yang dua orang syekh, yang diberi martabat hadisnya sahih, sahihain. Alaikum bisidqi, lazimkanlah olehmu ke atas kamu, alaikum bisidqi, biasakanlah atas dirimu, ke atas kamu. Alaikum maksudnya di ataskan diri kamu, tanggungjawabkanlah atas diri kamu, bisidqi, dengan perkataan yang siddiq, dengan perkara yang betul, yang amanah, yang benar. Fa inna sidqi, kerana sesungguhnya, fa inna as-sidqi, sebab sesungguhnya as-sidqi, perkara yang benar itu, apa yang kamu ucapkan itu, yahdi ilal birri, yahdi membawa kepada, memberikan kepada kebaikan. Al-birri ni kebaikan, memberi kepada kebaikan. Al-birri, ayat Quran sebut apa? Birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu maksudnya apa? Dan tolong menolonglah kamu di atas perkara takwa, perkara kebaikan, kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong menolong di atas perkara yang itsmi, jahat, perkara maksiat, wal 'udwan, perkara yang bermusuh-musuhan.
jangan bermusuh tuan-tuan. Ni bulan haram ni tuan-tuan, diharamkan bermusuh-musuhan. Kalau tuan-tuan ada dosa dengan orang, orang kita ni dia tunggu hari raya, betul tak? Hari raya baru nak minta maaf. Dia lupa ada 4 bulan. Kalau dia bermusuh-musuhan pada 4 bulan lagi ni, bulan apa? Bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Kalau berlaku lagi permusuhan, kebencian kita pada bulan haram ni, maka dosa kita juga akan digandakan oleh Allah. Kita tunggu raya je. Nantilah Ustaz, tunggu raya minta maaf, tunggu raya. Kalau sempat raya, kalau mati, kalau mati sebelum raya macam mana? Sebab tu jangan kita, sebab tu kalau tuan-tuan tengok kita nak masuk Ramadan, adanya 2 bulan awal. Ada bulan Rejab, ada bulan Sya'ban. Sebab apa? Pernah tak kita berfikir? Masuk Ramadan je, Allah bagi kita 4 bulan direct ni. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabi' Awal, Rabi' Akhir dan Rejab. 4 bulan. 4 bulan ni apa? Bersihkan diri. Allah, cantik tuan-tuan. Kalau kita kaji tuan-tuan, kenapa bulan Syawal tu selepas Ramadan? Kan? Sebab Allah suruh suci diri dulu. Allah suruh bersihkan diri dulu. Sebelum nak beraya, sebelum nak gembira, sucikan diri dulu. Allah bagi 4 bulan direct ni. Termasuk Ramadan 5 bulan. Ada Sya'ban lagi, masya-Allah. Dah kita belajar kisah Nabi, dah kita bersihkan diri, kita dah buat persiapan, baru kita masuk kegembiraan. Sama tak dengan peristiwa kita hidup dekat dunia, kita buat persiapan, kita bertumpul lumus, akhirnya Allah masuk kita dalam syurga. Nampak? Tengok tu, indah tuan-tuan. Satu kena kaji, kenapa bulan Syawal lepas Ramadan? Ustaz, kenapa tak Syawal dulu Ustaz? Gembira dulu baru buat amal ibadat. Tak ada tuan-tuan. Kan? Islam itu dia suruh kita susah dulu. Susah dulu pendapatan. Itu peribahasa Melayu ambil tu. Susah dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu pepatah Melayu, pantun, peribahasa kan. Maksudnya apa? Allah suruh kita buat baik dulu, suruh kita penat dulu. So penat, akhirnya Allah bagi hari raya, hari gembira. Dan hari raya adalah haram berpuasa tuan-tuan. Allah suruh kita gembira, puas-puas, gembira. Itu yang menyanyi lompat-lompat lah. Tu yang buat TikTok lompat-lompat menyanyi lah. Sebab dia terlampau gembira. Itu tak boleh tuan-tuan ya. Tak boleh kan? Itu tak boleh. Wal birru yahdi ilal jannah. Ni nampak ni. Nampak hadis Nabi ni, nampak. Cakap benar dulu, usaha dulu, kemudian sebab apa? Al-birru yahdi ilal jannah. Sebab kebaikan itu akan membawa kita, menyampaikan kita, membawa kita ke dalam syurga Allah, ilal jannah. Ini yang kita nak tuan-tuan muslimin dan muslimat ya, rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Sebab nak masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma dzal rijal yasduqu wa yataharra sidq. Dan senantiasalah rijal, seseorang lelaki itu, termasuk perempuan lah. Bila sebut lelaki ni termasuk perempuan sekali lah, bahasa Arab kan. Semua lelaki dan perempuan itu yasduqu, benar dan bersungguh-sungguh, wa yataharra sidq, dan bersungguh-sungguh berusaha untuk berkata benar, untuk bercakap dengan benar. Tuan-tuan, orang yang cakap benar ni Nabi suka. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Tu hadis 40 Arba'in. Nanti balik hafal tuan-tuan Arba'in. Kita dah dengar hadis banyak. Kita dah dengar majlis sama hadis. Kita dah diberikan ijazah amalan. Tapi kalau kita tak amal, tak hafal, rugi tuan-tuan. Tak jadi ijazah. Tak jadi ijazah.
Orang dapat ijazah ni dia kena hafal, dia kena amal. Apa kata talk show kita baru ni? Dua kan? Nak dapat ijazah aku akan bagi pada kamu semua. Tapi syaratnya dua. Apa dia? Hafal dan amal. Hafal, amal. Hafal dan amal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat Allah, maka falyaqul khairan, berkatalah benar olehmu, berkatalah yang elok-elok kan, au liyasmut, au liyasmut. Kalau kau tak nak cakap, kita lepak ramai-ramai tuan-tuan, pergi kedai makan kan, kita duduk ramai-ramai, daripada cakap benda yang tak elok, mengata orang, fitnah orang. Biasalah orang kita ni bila dah duduk bersama 5 orang, 6 orang kat kedai makan, dah duduk lepak, dia akan buka cerita, dia akan menjadikan cerita. Sebab dia bosan tak tahu buat apa. So datang kuliah tak nak. Tapi dia lepak kat kedai, kemudian dia mula cerita sebab bosan. Ada ke orang 5 orang, 10 orang datang kedai makan, duduk diam? Ada? Tak ada tuan-tuan. Saya tak pernah jumpa lagi 10 orang datang kedai makan, order air, bang air, tu diam. Duduk diam. Makan. Minum, makan. Dah 1 jam, jom balik. Tak ada. Ada tuan-tuan? Tak ada. Tak ada. Sebelum jumpa lagi dah bercakap. Betul tak? Oi kau kat mana pergi sini? Okey kau. Oi kau. Wah mula orang Melaka. Oi kau penyapu kau. Mula keluar penyapu. Mula keluar semua. Kan? La akhbar. La akhbar apa? La akhbar. Orang Melaka tu kau la habar. Itu bahasa Arab tu. Maknanya orang Melaka ni semua orang Arab tuan-tuan. Ya. Man, la akhbar. Orang Melaka kan bila ar belakang dia tukar waw kan. Pasar jadi pasau. Apa kan? Besau, besar jadi besau. Ular jadi ulau. Kalau pulau apa? Pulau. Pulau jadi apa? Bahasa Melaka pulau. Kalau pasar jadi pasau, ular jadi ulau, besar jadi besau. Kalau pulau besar tu. Kenapa pulau tak ada nama pular? Pulau panggil apa tuan-tuan? Pulau. Orang Melaka panggil pulau island. 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 The big island, pulau besar. Orang tak panggil pulau, panggil island. Tu orang Melaka tuan-tuan kan. Ada satu perkataan jangan sebut bahasa Melaka. Tolong. Ada tahu kan perkataan tersebut? Hati-hati tuan-tuan. Saya minta maaf. Terlampau ni sangat, terlampau excited dengan bahasa Melaka, semua dia tukar. Tukar jadi tukau. Tukau. Kenapa tungau tak sebut tungar? Tahu tungau? Tungau. Tungau. Ini bahasa Melaka. Tak semua bahasa Melaka boleh jadi AU belakang, wow belakang. Ada satu, jangan sebut jangan sebut lancar. Jangan sebut. Hati-hati. Wa na'uzubillah. Saya kena tegur tuan-tuan. Jangan sebut. Bukan saya lah, maknanya dalam kuliah macam ni tok guru tegur. Jangan bahasa Melaka semua nak tukar AU belakang. Jangan. Ada sesetengah tu sensitif, tak boleh sebut, dosa. Kita main gedah aja. Orang luar datang Melaka, orang luar datang Melaka, semua nak tukar bahasa Melaka. Wa na'uzubillah. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Ni janganlah seorang lelaki dan perempuan itu mestilah dia senantiasa benar, sehingga dia benar hingga ditulis yuktaba ni ditulis oleh Allah, indallah, di sisi Allah itu, siddiqan, orang yang banyak pahala benar.
sehingga orang itu tadi diberikan pahala yang benar di sisi Allah, diberikan ganjaran yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyakum dan jauhkanlah oleh kamu wal kazib, orang yang suka berdusta. Wal kazib ni orang suka berdusta. Fa innal kazib yahdi ilal fujur, sesungguhnya orang yang berdusta itu membawa kepada perkara kejahatan. Wal fujuru yahdi ilan nar, wal fujuru yahdi dan kejahatan itu yahdi membawa kita, menyampaikan kita ilan nar, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma dzalal 'abdu yataharral kazib, dan apabila menyampaikan itu mereka bersungguh-sungguh menyampaikan, dia nak juga sampaikan perkara jahat, perkara dusta itu, hatta yuktaba indallahi kazzaban, sehingga Allah tulis untuk dia dosa-dosa ataupun hukuman-hukuman, yakni sebagai orang yang banyak dusta. Kazzaban, orang yang banyak dusta. Tadi siddiqan, sehingga ditulis oleh Allah orang ni memang benar, memang baik. Tapi kalau kazzaban, orang itu menjadi orang yang kufur, orang yang kazzab, dusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, dua orang imam, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mengambil pengajaran, kita mengambil ibrah, kita mengambil pendidikan pada pagi ini. Janganlah yang pertama kita menjadi orang yang suka menyebarkan berita-berita palsu, kan? Tak pasti jangan kongsi. Kalau kita pasti boleh kita kongsi, tuan-tuan, kan? Itu pun Nabi larang, takut membuka aib. Orang yang menutup aib orang lain, Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua, marilah kita berusaha. Apa kata Nabi? Wa yataharras sidq, berusaha untuk bercakap elok, bercakap yang benar. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang berdusta kepada Nabi, berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada semalam. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, besok kita usahalah untuk berpuasa sunat sampai 9 Zulhijjah, 9 hari tuan-tuan. Ni pahala besar ni, jangan kita terlepas puasa, kan? Lebih-lebih lagi kita dah hujung-hujung usia ni tuan-tuan, banyakkanlah amal ibadat, kan? Elakkanlah perkara maksiat, tambahkanlah amal ibadat. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat, Allah memberi berkat, Allah memberi syafaat dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم
tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang baik datang daripada Allah, yang terkasar, tersilap, terasa hati, saya mohon maaf muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa ila liqa wa ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi.